Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zahirul Haikal bin Syazrul Zaiham dari option Bahasa Melayu 2, ambilan Ogos 2024, keluaran 2028. Jadi pada hari ini, saya akan membentangkan analisis sebuah cerita kanak-kanak yang bertajuk Rimba Harmoni. Baiklah, cerita ini mengisahkan sekumpulan haiwan di rimba harmoni yang bekerjasama dalam satu pengembaraan untuk menyelamatkan sumber air di hutan mereka. Melalui cerita ini, pelbagai nilai murni khususnya perpaduan dapat diterapkan kepada kanak-kanak. Jadi, dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan 8 aspek utama yang terdapat dalam buku cerita kanak-kanak ini. Yang pertama iaitu naratif, kedua tema, ketiga watak, keempat plot, kelima latar, keenam sudut pandang, ketujuh gaya bahasa dan akhir sekali nilai. Baiklah, dari aspek naratif, cerita ini menggunakan penceritaan berbentuk penggambaraan yang disampaikan secara kronologi. Cerita bermula dengan situasi masalah iaitu sungai yang hampir kering. Seterusnya, watak-watak mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian melalui pengembaraan ke dalam hutan. Naratif ini berkembang apabila mereka menghadapi beberapa cabaran seperti semak tebal, jambatan reput dan hutan berkabus. Akhirnya, cerita mencapai penyelesaian apabila mereka berjaya menemui mata air perpaduan dan mengembalikan aliran air. Naratif ini bukan sahaja menggambarkan perjalanan fizikal tetapi juga perkembangan emosi dan nilai dalam diri watak-watak. Tema utama cerita ini ialah perpaduan. Perpaduan ditunjukkan melalui kerjasama antara haiwan yang berbeza kebolehan dan sifat. Setiap watak memainkan peranan penting dalam menjayakan misi mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa persoalan seperti persahabatan, keberanian dan cinta alam sekitar. Tema dan persoalan ini sangat sesuai dengan dunia kanak-kanak kerana dekat dengan pengalaman pembelajaran mereka. Cerita ini menampilkan watak haiwan yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Seperti watak utama, terdapat Aki, si Arnab, berperwatakan lincah, bersemangat dan optimis. Manakala Momo si monyet, aktif, cekap dan berani. Gemar si gajah, kuat dan bertanggungjawab. Kuri si kura-kura, bijak dan tenang. Dan Muri si burung murai pula, peka dan membantu. Setiap watak melambangkan kelebihan yang berbeza. Sebagai contoh, Gemar menggunakan kekuatan fizikal. Muri pula menggunakan kelebihan terbang. Dan Kuri menggunakan kebijaksanaannya. Watak sampingan pula terdiri daripada haiwan lain yang menerima manfaat daripada usaha mereka. Ini menunjukkan bahawa setiap individu mempunyai peranan dalam masyarakat. Plot cerita ini berkembang secara teratur dan mudah difahami. Pada plot permulaan, cerita bermula dengan pengenalan watak dan masalah sungai yang hampir kering. Manakala pada fasa perkembangan, watak-watak memulakan pengembaraan dan menghadapi pelbagai cabaran sepanjang perjalanan. Manakala pada fasa klimaks, mereka menemui mata air perpaduan tetapi alirannya dihalang oleh batu besar. Pada fasa peleraian pula, melalui kerjasama mereka berjaya mengalihkan halangan tersebut dan mengembalikan aliran air ke sungai. Plot ini jelas menunjukkan hubungan antara usaha, cabaran dan kejayaan dan mudah difahami oleh murid. Seterusnya kita beralih kepada latar pula. Terdapat 3 jenis latar yang selalu diketengahkan dalam Komsas. Yang pertama ialah latar tempat iaitu rimba harmoni, sungai, jambatan kayu, hutan kabus dan mata air. Manakala latar masa pula ialah waktu siang dan tempoh singkat. Seterusnya, pada latar masyarakat pula, haiwan hidup harmoni dan bekerjasama. Sudut pandang bagi cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pencerita tidak terlibat dalam cerita tetapi mengetahui tentang perasaan watak, tindakan watak
dan situasi keseluruhan. Penggunaan sudut pandang ini membolehkan pembaca memahami keseluruhan cerita dengan lebih jelas dan menyeluruh. Gaya bahasa yang digunakan sangat sesuai untuk kanak-kanak. Antaranya bahasa mudah dan jelas, ayat pendek dan senang difahami, dialog yang hidup dan menarik, unsur personifikasi iaitu haiwan bertindak seperti manusia dan deskriptif ringan yang membantu pembaca membayangkan suasana hutan dan pengembaraan. Cerita ini syarat dengan nilai murni seperti perpaduan iaitu haiwan bekerjasama mencapai matlamat, tolong-menolong, haiwan-haiwan membantu rakan, kerjasama, setiap watak memainkan peranan, keberanian, haiwan-haiwan menghadapi cabaran, kesabaran, haiwan-haiwan tidak mudah berputus asa dan tanggungjawab, haiwan-haiwan menjaga sumber alam. Nilai-nilai ini penting untuk membentuk sahsiah murid sejak daripada kecil lagi. Sebagai kesimpulan analisis saya pada hari ini, cerita Rimba Harmoni ini merupakan sebuah karya kanak-kanak yang bukan sahaja menarik tetapi juga syarat dengan pengajaran. Cerita ini berjaya menyampaikan nilai perpaduan secara kreatif, menggunakan watak haiwan yang dekat dengan dunia kanak-kanak dan menggabungkan unsur pengembaraan dan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, cerita seperti ini sangat sesuai digunakan dalam pengajaran untuk memupuk nilai murni dalam kalangan murid. Baiklah, sekian sahaja daripada saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.